Kan dulu tuan-tuan, ada apa? Ada orang buat social experiment. Eksperimen sosial. Kan? Dia bawa apa? Dia bawa radio. Radio tu bunyi lagu. Dia masuk, dia joget. Orang sebelah pun dengar lagu dia. Yang tak kenal dia pun joget. Dalam lift tu ada 5 orang. Akhirnya semua joget. Masuk orang baru. Orang baru tu pun joget juga. Dia tengok semua orang joget, dia pun joget. Lepas tu yang lain keluar. Yang baru masuk, semua pakai joget belaka. Sebab apa? Sebab ada orang yang mulakan. Dan akhirnya kejahilan ini akan membawa kepada satu lagi penyakit. Penyakit taklid buta. Ikut tanpa fikir. Ikut tanpa fikir. Ini masalah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela golongan yang tak berfikir ini. Allah Ta'ala kata apa? Di antara dialog yang selalu digunakan oleh orang-orang yang taklid tak nak fikir ni, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati dulu tok nenek kami berada di atas satu ajaran. Kami duk follow dia je, kami tak payah fikir pun. Follow je. Dan dia akan membawa penyakit yang keempat. Setelah melampau jahil, lepas jahil jadi taklid buta, lepas taklid buta kita nak ajar dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia anggap benda tu dah betul dah. Datang satu lagi yang dipanggil degil. Tuan-tuan, Abu Jahal ni, tuan-tuan ingat Abu Jahal ni tak nak percaya. Dia tak tahu ke Nabi ni cakap betul. Dalam riwayat memang dia tahu Nabi ni cakap betul. Tapi dia degil. Degil je. Dan ada satu lagi kumpulan manusia selain daripada degil, ada satu lagi yang mana mereka mengambil kesempatan di atas ajaran tu, yang mengambil untung di atas jalan tu. Dia tengok ajaran-ajaran manusia ni, dia buat bisnes atas ajaran tu. Maka mereka ini juga berkepentingan. Maka muncul golongan yang mengambil keuntungan di atas ajaran-ajaran yang salah ni. Mereka lah yang memperjuangkan. Sama je, syirik ke, bid'ah ke, macam tu. Mesti ada kepentingan. Kau tak kata lawan kita. Dia takkan lawan pembawa-pembawa kebenaran ni. Yang halau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang tak bagi Nabi menyebarkan ajaran ni, sebenarnya semua ada kepentingan. Selain daripada takabur, kepentingan. Ada kepentingan. Sebab itu Abu Jahal kata apa? Dia kata kepada, saya lupa nama, seorang pemuda yang tanya kat dia tu, Muhammad ni cakap betul? Dia kata, Muhammad cakap betul lah. Tapi kalau semua dapat kat Banu Qusay, sebab Nabi keturunan Banu Qusay, Nabi keturunan Qusay, kalau semua dapat kat Banu Qusay, as-siqayah wan nubuwah, kepimpinan dapat Banu Qusay, kenabian dapat Banu Qusay, kontrak bagi orang minum haji dapat Banu Qusay, fama yakunu li sa'iri Quraisy lain dapat apa? Maka dia menentang Nabi tu kerana degil dan kerana ada kepentingan. Dan ada satu lagi golongan manusia mempertahankan syirik walaupun dia tahu syirik itu tidak benar, kerana sifat takabur dia. Seperti mana Firaun. Bila manusia ni Allah Ta'ala dah angkat nikmat untuk dia, semua benda dia dapat dah, macam Firaun ni, kekuasaan dah maksimum dah, dia claim dia Tuhan lah. Itulah sifat manusia yang tuan-tuan, kita semua kena doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala kekalkan kita berada di atas jalan tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita di atas agama ini, di atas tauhid ini, dan jauhkan kita daripada sebarang syirik, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak akan ampun orang yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang lain.